Ha? Besok kita orang mula berniaga bazar Ramadan kat warung Uncle Mutu. Atuk tolong bawa ke meja, boleh? Boleh. Yeay! Terima kasih, Atuk. Seronoknya. Sampai lagi tu. Ayam pun boleh terbang. Mu. Satu lagi ya. Ada banyak je gue. Wah, ramai sekali. Ada apa ya? Lihat yuk. Ada apa? Terimalah lagu Ketentuan Ilahi. Harap derma dengan ikhlas untuk tabung surau. Ada persembahan lah. Tibanya hari mulia setelah sebulan berpuasa, sayu di pagi raya tanpa keluarga yang tercinta, mengenangkan ayah bonda. Ingin ku sujud kakinya, ingin ku cium tangannya, ingin ku minta restunya. Tangisan air mata dan merayu keampunannya, memendam rasa rindu dengan wajah ayah dan ibu. Apa daya kurangnya, panjatlah bersyukur dengan ketentuan ilahi di hari raya. Ketentuan ilahi di hari raya. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Sedihnya lagu. Buat teringat kat mak abah kita orang. Maaf apa? Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Ish, kau mana ada rambut? Sayang apa? Dah, jom. Suara takbir bergema di pagi raya, sungguh indah juga pilu di dalam dada. Bagai anak camar terbang ke laut, aku hidup tanpa tempat bertaut. Andai dapat kita bertemu, ingin ku cium tangan dan pipimu, menikmati raya bersama. Selamat menyambut hari lebaran. Ampun dan maaf mohon direlakan. Semoga kita berjumpa. Ya. Dana nak bina surau. Dah cukup. Ha, Upin, Ipin, ada hikmah kan? Ya, kita dapat surau baru. Yeay!
Bahagian 1. Mana budak-budak ni? Tak baik lagi. Mesti sibuk main. Kejap lagi baliklah tu. Assalamualaikum. Dah balik pun. Kak, buka pintu. Kak, cepatlah. Tak nak. Korang duduk tak luar. Balik lambat lagi. Padan muka. Apa ni, Ros? Buka cepat. Nah, makanan untuk sahur. Jangan lupa masuk peti ais. Nanti basi. Macam hari tu. Ingat. Kenapa lambat balik? Kita orang tolong atuk kemas-kemas. Lagipun kan lupa, kita orang semain penuh tadi. 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Hebat kan? Hebat kan? Yelah tu. Entah-entah tak semayang. Ini apa hal pula pakai kain? Mana seluar? Oh, dalam ni. Seluar dah kotor kena selut. Tolong basuh ya. Amboi. Nak, macam mana boleh kena selut? Akak dengan Opa jalan elok je. Tak ada pun selut. Korang ikut jalan mana? Kita orang ikut jalan jauh. Yang ada pokok kelapa condong tu. Kat situlah kena selut. Sebab kita orang terkejut. Dengar bunyi. Oh, mak kau. Apa ni, Ros? Macam tu lah Ipin jadi tadi. Dia takut hantu. Kau pun sama? Apa nak takut? Bulan Ramadan mana ada hantu jemalang? Semua dah kena ikat. Yang jadi hantu tu korang. Bukan kita orang. Akak. Buah punya budak. Ros, Atuk nak ke mana? Surau. Nak ikut? Tak nak. Kita orang nak pergi main. Kalau main tu, jangan lupa waktu semayang. Semayang tu wajib. Sembahyang wajib? Apa tu? Yang kau semayang 5 kali sehari itulah. Oh, itu sembahyang 5 waktu. Subuh, Zuhur, apa lagi Upin? Kau ni, itu pun tak ingat. Asar, Maghrib, Isyak. Pandai. Semayang 5 waktu tu, itulah semayang wajib. Jadi, sembahyang yang lain tu apa? Itu semua semayang sunat. Bersunat Ipin tahulah. Tapi sembahyang sunat. Semayang sunat tu tak buat tak apa. Tapi kalau dibuat, dapat pahala. Semayang wajib pula kena buat. Kalau tak buat, berdosa. Faham? Dah lambat. Ini semua korang punya pasal. Awak, tumpang. Atuk, pegang. Ambil aje lah. Terima kasih, Atuk. Apa hal ni? Sejuknya. Kalau dapat minum air batu, lagi sedap. Ros, tak baik buat macam tu. Adik-adik kau tu kan puasa. Siapa suruh diorang tengok? Hai, dah. Upin, Ipin, siap cepat. Lepas tu pergi mengaji. Opa, hari ni panaslah.
Ha? Dengar sini. Bulan Ramadan datang setahun sekali je. Masa inilah orang berlumba-lumba nak buat amal ibadat banyak-banyak. Mereka sembahyang, mengaji. Sebab pahalanya berganda-ganda. Jadi jangan persia-siakan. Dengar tu. Cepat siap. Yelah. Kau tu Purus, kalau tak puasa, jangan tunjuk-tunjuk sangat. Kesian diorang. Nak mana tu? Macam ni. Mana? Nak pergi mana? Pergi rumah Abang Saleh. Nak ikut? Dah jumpa. Kau jadi pula. Jom. Tak nak main dah. Jom kita ikut akak. Jom. Cantiknya. Mestilah. Jarum jemari Saleh yang jahit. Boleh tak duduk diam-diam? Boleh. Saleh, ambil tepahan lagi ke? Ambil. Rezeki jangan ditolak. Nah. Kain hijau untuk baju kurung opah. Yang dua lagi tu untuk baju Melayu Upin Ipin. Cantik kain kau. Untuk kau tak ada? Ketua punya budak. Saleh, kau tak apa-apa. Saleh. Kita orang minta maaf. Wah, cantiknya. Alah, yang ni pun. Akak. Seluar Yankee, kasut hitam di hari raya. Baru bergaya. Akak, nak ni? Ipin pernah. Amboi, suka hati je minta. Tak boleh, mahal. Cantik kan? Cantik. Tapi kalau akak yang pakai... Tak cantik. Cantik lah. Kau apa tahu? Beli. Kau beli? Mahal tu. Akak ni...
ke? Awalnya. Atuk nak kena kutip zakat. Kan dah nak raya. Nak ikut marilah. Boleh juga. Tukar baju dulu. Jumpa di surau nanti. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Alah, Ingat nak naik motor. Rum. Amin. Amin. Ni resit dan duit baki. Terima kasih. Pakcik. Ha? Duit ni saya sedekah pada pakcik. Halal. Ya? Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Pergi dulu ya. Ya. Sila. Upah korang. Tak apa tu. Kita orang ikhlas. Nak ke tak nak? Nak. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Dah cukup ni. Bolehlah kita beli. Beli apa? Adalah. Rahsia. Banyaknya. Mana dapat? Atuk bagi. Sebab kita orang selalu tolong dia. Tak apa kan, Opa? Tak apa. Rezeki jangan ditolak. Ipin, mari bagi duit ni pada akak. Mari. Baik-baik. Ketupat bawang. Ini? Ketupat palas. Yang ini? Entah. Ketupat tak jadi. Akak buat. Pergilah main jauh-jauh. Kacau je. Dah sampai. Sini. Kenapa dengan akak? Kejap. Untuk terus. Ini saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Opa, pandang sini. Hai, Ros. Tak siap-siap ke lagi? Lama betul. Penat kita menunggu. Mestilah lama. Akak tengah melawak tu. Apa gelak-gelak? Ish. Dah siap dah. Hai, kenapa tak pakai baju baru yang mahal tu? Belum nak pakai lagi, Opa. Tak muatlah tu. Ish, diamlah. Nanti kau minta maaf, akak tak nak maafkan. Ya ke tak muat? Bukan tak muat. Baju tu kecil. Badan muka. Itulah. Patutnya tempah je dengan Saleh. Tengok baju Opah. Cantik je jahit. Muat je. Cantik. Opa pakai apa pun cantik. Cucu Opah pun comel. Meh, ambil gambar. Waalaikumsalam. Hai. Selamat Hari Raya, Pak. Selamat Hari Raya. Masuk. Selamat Hari Raya. Hai, Saleh pun ada. Ada. Mari makan. Yeay, makan! Aku nak semua.
Nanti kita tengok wayang nak? Abang belanja. Pukul berapa dah ni? Dah lambat. Apa dia orang buat ni? Ai? Kata nak tengok wayang. Tak pergi lagi ke? Nak pergilah ni. Tunggu Upin dengan Ipin. Lambat betul. Apa dia orang Upin! Ipin! Cepat! Kawan-kawan dah tunggu. Ya. Hai. Maaf lambat. Jom kita pergi. Jeng jeng jeng. Seluar Yankee. Kami hari raya. Baru bergaya. Wah, saya suka. Ada sayang. Aku pun nak. Mesti suruh Daddy beli ni. Cepetan yuk. Nanti Abang Saleh nunggu loh. Ayo, Mimi. Jomlah cepat. Kesian.